Siaran media, Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC jatuh hukum dua perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 skuad Harimau Malaya di Istiha kalah 3-0. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah menerima keputusan daripada Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, yang bersidang pada Selasa, 17 Mac 2026 berkaitan kes menurunkan pemain yang tidak layak. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC, Jahangir Baglari itu mendapati bahawa FAM telah melanggar Artikel 56 Kod Tata Tertib dan Etika AFC kerana menurunkan pemain yang tidak layak dalam dua perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 berikut, 1 Malaysia lawan Nepal di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor pada 25 Mac 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 2-0, dan kedua, Malaysia lawan Vietnam di Stadium Nasional, Bukit Jalil pada 10 Jun 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 4-0. Sehubungan itu, Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC telah membuat keputusan bahawa Malaysia diisytihar kalah dengan jaringan 3-0 pada kedua-dua perlawanan tersebut berdasarkan Artikel 25.1 Kod Tata Tertib dan Etika AFC. Selain itu, FAM turut dikenakan hukuman denda sebanyak $50,000, RM196,119. FAM akan membuat permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan keputusan daripada Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC sebelum mempertimbang langkah seterusnya yang akan diambil berhubung perkara ini. Siaran media ini dikeluarkan pada Selasa.